Universiti Malaysia Kelantan UMK melalui Fakulti Pengajian Bahasa dan Pembangunan Insan FBI telah menandatangani Memorandum Persefahaman MOU dengan International Institute of Advanced Islamic Study IAIS Malaysia bertempat di Ibu Pejabat IAIS di Kuala Lumpur. Menerusi kerjasama MOU ini, pihak UMK telah diberi amanah untuk menggalas tanggungjawab menterjemahkan naskah agung Laili and Majnun, iaitu sebuah karya Nizami Ganjavi, ke dalam bahasa Melayu. Kepakaran warga UMK sendiri telah digembleng sepenuhnya dalam inisiatif ini, yang mana ia melibatkan sejumlah pensyarah sebagai penterjemah dan penyunting dengan dibantu oleh pakar rujuk bahasa Parsi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini satu peristiwa yang bersejarah lah untuk UMK dan khususnya dan juga pada FBI, kerana pada hari ini telah terlaksananya perjanjian MOU antara UMK dan juga IAIS ataupun International Institute of Advanced Islamic Studies, yang mana diketuai pengarahnya adalah Dr. Mazli Malik, dan di mana kita kerjasama di antara UMK ataupun FBI secara khusus dengan IAIS ini telah bermula sejak 2 tahun lepas lagi, apabila kita mula ada hubungan melaksanakan program terjemahan karya Muhammad Iqbal dan juga perkenalan atau perkenalan dengan Dr. Mazli Malik yang telah dicadangkan oleh pengurusi LPU kita 2 tahun lepas. Dan alhamdulillah kita telah melantik Dr. Mazli Malik pada tahun lepas sebagai Profesor Pelawat fakulti. Daripada situ, lantikan situ kita mula bergerak langkah dan telah melaksanakan beberapa program khususnya yang berkaitan dengan Dr. Mazli Malik yang melibatkan khusus MPU. Kita pernah menjemput Dr. Mazli Malik menyampaikan ceramah dia kepada pelajar-pelajar yang berkaitan dengan pemikiran lah. Dan dengan MPU ini terjalin, dan yang terbaru kita ada program ataupun projek terjemahan karya Laila Majnun yang telah pun siap dan manuskripnya sudah pun siap untuk proses penerbitan, dan insya-Allah kalau sempat kita akan lancarkan dalam pameran buku Kuala Lumpur nanti. Jadi dalam menandatangani MOU ini bersama dengan Datuk Visi seperti tadi, banyak perkara yang kita telah bincang dan banyak potensi yang boleh kita libatkan antara IAIS dengan UMK, khususnya dalam konteks ketamadunan dan juga hubungan antarabangsa, khususnya berkaitan dengan isu-isu kemiskinan negara-negara umat Islam di bawah Inspek, di bawah pemikir di FBI yang mengkaji tentang keamanan kesejahteraan ummah, dan juga beberapa prospek lain yang kita nampak banyak perkara yang boleh kita menjalinkan kerjasama. Dan insya-Allah kita pun telah mempelawa mereka ini daripada AIS untuk mengunjungi UMK untuk masa terdekat, untuk melihat lebih dekat potensi-potensi dan kerjasama yang boleh kita buat antara dua-dua institusi ini. Jadi saya rasa itu saja. Wallahu a'lam.